بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Ya Allah, pada pagi yang penuh barakah, pada malam Jumaat, pagi Jumaat yang penuh kemuliaan. Ya Allah, kami berada di penghujung Ramadan. Pada pagi ini, pada hari yang kemuliaan, hari yang penuh dengan kemuliaan, Ya Allah. Kami berada pada malam 23 Ramadan. Ya Allah, andai kata malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka kau terimalah segala amal kami, ibadah kami. Andai kata saat ini merupakan malam Lailatul Qadar, kau kabulkan segala hajat-hajat kami, permintaan-permintaan kami. Kau bersihkan jiwa kami, zahir kami, batin kami. Bukalah pintu tauhid kami, pintu makrifah kepada kami. Kau angkatlah segala hijab kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kami memohon, kami merintih pada pagi yang penuh barakah ini. Kau bantulah, Ya Allah, para pejuang-pejuang, saudara-saudara kami di bumi Palestin. Kau bantulah seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun mereka berada, Ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa, bebaskan Palestin, Ya Allah. Bebaskan bumi Baitul Maqdis, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, cahayakan qalbu kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau bersihkan kegelapan yang ada pada batin kami. Kau jadikan nafsu kami, nafsu yang setunduk dan patuh kepadamu. Nafsu yang sentiasa redha, syukur, Ya Allah, dalam setiap ketetapan yang berlaku dalam hidup ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, pada waktu yang sunyi, yang sepi ini, waktu yang barakah ini, Ya Allah, kami mengetuk pintu rahmat-Mu, pintu keampunan. Ya Allah, pada diri kami tidak ada amal, yang hanya ada pada diri kami ialah kejahatan, kelalaian, kealpaan. Ya Allah, kami datang dengan hati yang penuh dengan dosa, jiwa yang penuh dengan kelalaian, Ya Allah. Kami datang kepadamu dengan amal yang sedikit dan harapan yang besar, Ya Allah, kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, sekiranya Engkau menilai kami dengan keadilan-Mu, maka binasalah kami. Kalau Engkau menilai kami dengan keadilan-Mu, maka binasalah kami. Namun jika Engkau memandang kami dan Engkau menilai kami dengan rahmat-Mu, cinta-Mu, keampunan-Mu, maka selamatlah kami. Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang mengetahui segala apa yang ada dalam isi hati kami, rahsia hati kami. Betapa banyaknya dosa kami, dosa yang telah kami lakukan. Namun tetap Engkau menutup keaiban kami. Betapa banyaknya kelalaian kami, kelalaian yang telah kami lakukan, namun Engkau tetap masih memberi kami peluang untuk kembali kepadamu. Ya Allah, Kau terimalah taubat kami, terimalah istighfar kami, terimalah zikir kami, selawat kami, Ya Allah. Ya Allah, andai kata malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba yang Kau pilih. Ya Allah, tuliskanlah kami dalam golongan-golongan yang Engkau ampuni, Ya Allah, yang Engkau redai, Ya Allah, yang Engkau bebaskan daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hati kami sering lalai. Ya Allah, mata kami sering melihat perkara yang Engkau larang, Engkau murkai. Lidah kami sering perkataan yang tidak Engkau redai. Namun Engkau tetap memberikan kami nikmat kehidupan dan Engkau masih membuka peluang kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu.
Ya Allah, bersihkan jiwa kami daripada segala penyakit-penyakit qalbu, riak, ujub, takabur, sombong, Ya Allah. Penuhkanlah hati kami dengan kecintaan mahabbah kepadamu. Jadikanlah kami, Ya Allah, jadilah kami hamba yang menangis kerana takut kepadamu, rindu kepadamu, asyik denganmu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak mampu untuk menanggung azab-Mu walaupun sesaat, Ya Allah. Maka jangan kau campakkan kami dalam azab-Mu, dalam api neraka-Mu. Lindungilah kami dengan rahmat-Mu yang luas, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba yang mengenal-Mu, yang bermakrifat kepadamu. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa mengingati-Mu, yang berzikir kepadamu. Jadikanlah hati kami hidup dengan cahaya makrifat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa ahli keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ampuni dosa jiran tetangga kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami yang mendidik kami, kedua ibu bapa kami yang membesarkan kami, yang melahirkan kami. Ya Allah, andai kata ini adalah Ramadan yang terakhir, Ya Allah, maka kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang benar-benar membersihkan dan menyucikan jiwa, zahir batin kami, Ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintihan kami, munajat kami, tangisan kami. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu. Redai kami, berkati kami, lapangkan jiwa kami. Angkatlah segala musibah pada batin kami yang selama ini, Ya Allah, rohani kami terhijab. Selama ini rohani kami dalam kebutaan di sisi-Mu, tidak dapat menyaksi wujud-Mu, menyaksi keagungan-Mu, kesempurnaan-Mu, kehebatan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tundukkan nafsu kami. Ya Allah, jadikan helaan nafas kami sentiasa dalam keadaan cinta dan redha kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keupayaan, Ya Allah. Bimbinglah kami untuk kami terus beribadah, terus kami kekal dalam jalan tazkiyah, jalan salik ini. Ya Allah, kau pertemukanlah kami dengan guru-guru yang mursyid, yang boleh mendidik qalbu kami, rohani kami, ibadah kami, nafsu kami kepadamu, Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung hadis yang ke-21. Jadi minta sama-sama kita berikan perhatian, manfaatkan masa yang ada ini untuk sambil-sambil melakukan apa jua aktiviti sekarang, sahur, selepas sahur, dan apa jua aktiviti yang sedang dilakukan sambil kita mendengar syarahan hadis yang ke-21. Tuan-tuan muslimin muslimat, pagi ini pagi Jumaat yang penuh barakah, maka kami Majlis Ta'lim Nurul Mubin mengambil kesempatan untuk bersama-sama mengajak seluruh muhibbin, ahli keluarga dan majlis rawat subuh-subuh, keluarga besar majlis rawat subuh-subuh, kita membuka infak Jumaat, infak subuh, infak Ramadan, khususnya pada pagi Jumaat yang barakah ini untuk Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Hubungi admin, dapatkan info bagaimana untuk nak memberikan infak Jumaat, infak Ramadan kepada Majlis Ta'lim Nurul Mubin untuk membantu segala urusan dan kelangsungan segala perancangan dakwah, mahabbah, kebajikan, tarbiyah yang dijalankan, yang telah disusun oleh Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Yang kedua, saya ambil kesempatan ini, barangkali ada mereka yang terlepas pandang, terlepas info, untuk dapatkan panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar, e-book penulisan terbaru daripada saya,
menurut salafus soleh. Jadi hibah ibu ini hanya RM10 ataupun seikhlasnya. Maksudnya bagi yang ada kemampuan, hibahnya RM10. Bagi yang tidak ada kemampuan, seikhlasnya. Bagi yang tidak ada kemampuan, dapatkan ibu panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar ini secara percuma. Pastikan seluruh jemaah 952 orang dapatkan ibu ni print dan banyak panduan-panduan yang telah saya berikan dalam penulisan terbaru saya. Kemudian pada saya masih ada lagi baki stok buku terbaru Guru yang Dikasihi Ayahanda Walid. Sangat bagus. Ramai yang telah baca dan mendapat kesedaran, kepahaman dalam memahami perjalanan kehidupan, dalam memahami setiap takdir kehidupan, apakah rahsia yang berlaku dalam kehidupan, peranan doa, peranan guru, peranan mursyid, peranan kita hubungkan hati dengan Nabi SAW. Sangat bagus. Dalam buku ini terdapat 35 topik yang sangat bagus untuk bacaan dan panduan, dan insya-Allah saya akan daurahkan kita ini selepas raya insya-Allah. Jadi buku ni hanya RM20, buku yang ditulis oleh Guru yang Dikasihi Ayahanda Walid Ibrahim Al-Malik. Tolong para jemaah hubungi admin segera macam mana nak dapatkan buku pasal sistem ilahi ini sebagai tanda sokongan kebersamaan dengan segala sokongan kebersamaan penulisan daripada Guru yang Dikasihi Ayahanda Walid insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada pagi ini hadis yang ke-21 insya-Allah. Kata Nabi SAW daripada Abu Amr bin Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka. Wahai Rasulullah, ajar aku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selainmu. Ajarkan aku. Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka. Ajar kepada aku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi pertanyaan kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, dan kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Katakanlah aku beriman. Qul amantu billah summastaqim. Kemudian kamu beristiqamah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama ialah hakikat iman. Hakikat iman. Kerana dalam hadis ini Nabi suruh ucapkanlah amantu billah. Oleh kerana itu hakikat iman ini bukan sekadar hanya pengakuan lidah semata-mata ataupun tasdik pada akal kita, namun hakikat iman ialah penyerahan seluruh kehidupanmu, kewujudanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat iman. Hakikat iman ialah penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Bukan sekadar ucapan amantu billah, bukan sekadar hanya tasdik pada akal kamu semata-mata, bukan sekadar hanya ucapan di lidah amantu billah semata-mata, namun hakikat iman ialah penyerahan sepenuhnya kehidupanmu dan wujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sufi menyatakan bahawa iman ni ada beberapa lapisan. Lapisan iman. Ada 3 lapisan iman secara asasnya.
Yang pertama, iman orang awam. Iman orang awam ni, dia percaya kepada Allah dengan dalil-dalil yang diyakini. Dengan sama ada dalil akli maupun dalil nakal. Itu iman orang awam. Dia percaya kepada Allah dengan dalil yang diyakini. Adapun tingkatan yang kedua, iman orang khawas. Iman orang khawas, hatinya sudah hidup dengan Allah. Yakni hatinya sudah merasai hudur kalbunya, kehadiran Allah dalam kalbunya. Ini mereka yang telah mencapai maqam muraqabah, sentiasa merasai, diawasi, dipandang, diperhati oleh Allah dalam setiap helaan nafasnya, dalam setiap keadaan dan detik. Dia sentiasa merasai kehadiran Allah. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan kita iman khawas. Ya Allah anugerahkan kepada kami iman khawas. Iman orang khawas, orang yang khusus. Adapun martabat yang ketiga ialah iman khawasul khawas. Iman kalangan orang yang terpilih daripada kalangan terpilih yang lebih khusus. Imannya sudah mencapai penyaksian. Dia menyaksi Allah dengan pandangan hati, dengan syuhud mata hatinya. Dan nak mencapai iman khawasul khawas, ini tidak akan diperoleh hanya dengan pengajian kitab, ta'lim semata-mata. Namun ia perlu disertai dengan tazkiyah, jadi penyucian. Bersihkan hati, bersihkan kalbu, bersihkan nafsu di bawah bimbingan para mursyid yang hak, di bawah bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil. Iman khawasul khawas, iman yang telah mencapai penyaksian dengan hati, yang syuhud kepada Allah, sehingga apa? Dia melihat sesuatu itu, dia melihat yang zahir, namun dibukakan pandangan batin, memandang hakikat di sebalik apa yang dia pandang pada zahir ini. Tidak lain, dia pandang keagungan Allah, ketunggalan Allah, segala tajalli Allah, baik pada tajalli af'al maupun tajalli asma, tajalli sifat, sampailah dibukakan pandangannya, iaitu tajalli zat. Tidak dia pandang, melainkan dia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pandangan. Ini penyaksian. Dia menyaksi Allah dalam setiap pandangan. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, iman yang sebenar, apakah iman yang sebenar? Kata Imam Junaid, iman yang sebenar apabila hatimu tidak melihat selain Allah. Ini mereka yang telah, maksudnya mereka yang mencapai maqam musyahadah. Iman khawas, ini iman orang yang mencapai maqam muraqabah. Adapun iman khawasul khawas, iman yang telah mencapai maqam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, iman yang sebenar ialah iman yang mana hatinya tidak melihat selain Allah dalam segala sesuatu. Dia memandang semua apa yang ada pada diri dan alam ini, wujud dirinya, wujud alam ini, di sebaliknya semuanya nak penceritaan tentang kewujudan Allah. Wujudnya di sebalik kewujudan dirinya. Semuanya nak menceritakan tentang keagungan, nak menceritakan kewujudan, kebesaran, ketunggalan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman menurut jalan tasawuf bukan hanya i'tiqadi semata-mata, namun ialah kesedaran hatinya dengan Allah. Ini kesedaran batin yang sentiasa hidup, bukan sekadar hanya maklumat dalam bentuk fikiran, maklumat dalam fikiran semata-mata. Itu yang pertama, ialah hakikat iman daripada apa yang kita ambil pelajaran daripada hadis ni. Kerana Nabi kita ucapkanlah qul amantu billah. Yang kedua ialah istiqamah. Istiqamah, summa istaqim. Bahkan dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Berarti penting tak istiqamah dalam perjalanan sufi, dalam perjalanan kerohanian, nak mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah. Istiqamah sangat penting. Istiqamah ialah jalan para salikin. Istiqamah ialah jalan bagi para murid,
para salik yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada pagi yang penuh barakah, pagi Jumaat, malam 23 di penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan, kami memohon ya Allah dengan keberkatan dan kemuliaan baginda Nabi SAW, kau pilih kami dan kau tetapkan hati kami sentiasa istiqamah kami dengan jalan ibadah, istiqamah kami dengan jalan ketaatan, istiqamah kami dengan jalan khidmat, istiqamah kami dengan jalan melakukan kebaikan, istiqamah kami ya Allah dengan jalan cinta ini, istiqamah kami dengan jalan penyucian kalbu, istiqamah kami sebagai seorang murid di sisi guru kami, istiqamah kami dalam jalan khidmat kepada agama, istiqamah kami dalam perjuangan ini ya Allah, dan kau istiqamah kami ya Allah dengan makrifat yang telah kau anugerahkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Summastaqim. Inilah asas yang penting dalam perjalanan salik kepada Allah, ialah istiqamah. Jadi istiqamah dalam tasawuf ialah tetap hatimu dalam ketauhidanmu. Istiqamah dengan makna kamu konsisten dalam setiap ketaatanmu. Istiqamah juga dengan maksud kamu tidak berpaling wajah kalbumu kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Qushairi, istiqamah yang paling tinggi, istiqamah itu lebih tinggi daripada 1000 karamah. Apakah karamah yang paling mulia? Ialah istiqamah. Apakah karamah yang paling tinggi? Ialah istiqamah. Maka istiqamah itu lebih tinggi daripada 1000 karamah. Oleh kerana itu, keajaiban, pengalaman, anugerah, pengalaman rohani, itu bukan satu ukuran kedekatan seseorang itu dengan Allah. Pembukaan yang berlaku, keajaiban dalam pengalaman salikmu, dalam pengalaman pengembaraan rohanimu, itu bukan ukuran kedekatan dengan Allah. Yang menjadi ukuran ialah sejauh mana keteguhan hatimu dalam jalan Allah setiap hari. Yang istiqamah. Bagaimana kamu istiqamah dengan jalan Allah? Bagaimana istiqamah kamu dalam tauhidmu? Tidak ada syakzat, keraguan, waham. Konsisten, istiqamah konsisten dalam ibadahmu, zahir dan batinmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda ukuran kedekatan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis ini ada hubungan dengan maqam ihsan. Maqam ihsan. Maka dalam hadis ni dia merangkumi keseluruhan agama. Dalam hadis ini merangkumi keseluruhan agama. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman. Qul amantu billah. Iman kepada itu asas akidah. Satu. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah ni ialah kamu, pengalaman kamu dalam syariat kamu dan penyucian jiwa. Kamu istiqamah dengan amal. Kerana amal itu penyucian. Istiqamah dengan ibadah. Kerana ibadah itu penyucian. Berarti kamu sentiasa istiqamah dalam pengamalan syariat. Istiqamah dalam pengamalan syariat dan penyucian jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kamu istiqamah, kamu konsisten dalam pengamalan syariatmu, dalam amalmu, maka akan terbitlah sekiranya syariat kamu itu benar-benar sempurna dan kamu melakukan amal itu amal yang sempurna dari sudut zahir dan batin amal, maka akan terbit maqam ihsan. Akan terbit ihsan. Benarnya imanmu kepada Allah, benarnya istiqamahmu kepada Allah, maka akan terbitlah ihsan. Kamu akan berada pada maqam ihsan. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, istiqamah adalah buah daripada muraqabah kepada Allah. Istiqamah, seseorang itu tidak akan dapat beristiqamah kalau tidak ada muraqabahnya dengan Allah. Maka kata Imam Ghazali, istiqamah adalah buah daripada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana apabila seseorang itu sentiasa dia merasakan dirinya diperhati, diawasi oleh Allah, maka dia akan tetap lurus niatnya, tetap lurus dalam amal dan dalam akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman, keteguhan iman, istiqamah dalam pengamalan syariat, maka ia akan membuahkan ihsan, maqam ihsan.
Kerana dia sentiasa sedar, dia diawasi, dia dipandang, dia perhati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap tidak akan meninggalkan amal, dia tidak akan meninggalkan syariat, dia akan terus beristiqamah dalam agama, dalam amal, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat ialah iman. Ada beberapa isyarat-isyarat lagi dalam hadis ini yang kita boleh rumuskan. Iman i'tiqadi ataupun iman ilmu, dia membawa seseorang itu dengan proses yang dilalui, dia akan membawa kepada makrifat yang sebenarnya, mencapai kepada ainun yakin, hakul yakin. Iman membuah kepada makrifat. Jadi makrifat, ketika mana Allah buka dengan makrifat, muraqabahnya, musyahadahnya, maka dia akan terus istiqamah. Dan apabila seseorang itu istiqamah, dia akan mencapai wilayah, dia akan berada dalam kurbahnya Allah, yakni dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman pindah ke iman, mencapai makrifat yang sempurna, kemudian terbitnya istiqamah, kemudian ia membawa kepada seseorang itu berada pada wilayah al-qurb, wilayah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, istiqamah ni istiqamah pada pegangan pada syariat. Jadi orang yang tidak istiqamah dengan syariat dan dengan pengamalan syariatnya, dia tidak akan sampai kepada Allah. Itu kata Abu Yazid Al-Bustami, jika kau melihat seorang yang mampu terbang di udara, namun jangan tertipu dengan hal itu. Walaupun dia boleh terbang di udara, bagaimana kau tidak melihat dia istiqamah ke tidak dengan syariat. Kenapa? Hakikat tasawuf, batin tasawuf, buah tasawuf itu tidak akan terpisah dengan zahir syariat. Tidak terpisah. Kerana syariat itu adalah pintu untuk seseorang itu nak mencapai dan nak berada dalam wilayah hakikat, wilayah makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apakah isyarat tarbiyah rohaniyah yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama ialah tauhid yang hidup. Bukan sekadar kenal, mengetahui Allah, tetapi menghadirkan Allah dalam hatinya dalam setiap saat. Kemudian mujahadah. Jadi istiqamah itu perlu kepada mujahadah. Istiqamah perlu kepada perjuangan melawan hawa nafsu, segala bisikan nafsu, bisikan syaitan. Berarti orang yang istiqamah, orang yang berjaya mujahadah. Orang yang berjaya mujahadahnya. Jadi mujahadah ini ialah orang yang istiqamah dengan pengamalan syariat. Kemudian yang paling penting yang kita cari bukanlah nak cari kasyaf, mimpi, firasat, kemuliaan itu dan ini, namun sangat sederhana. Yang kita cari ialah sejauh mana kemantapan iman kita di sisi Allah, istiqamah kita dengan amal, dan bagaimana nak ikhlas dalam kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam sufi yang menyebut tanda seseorang itu kenal Allah, dia akan istiqamah dengan Allah setiap keadaan. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan kamu minta karamah, tapi minta istiqamah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, jangan kamu minta karamah, tapi kamu minta istiqamah. Jadi inilah pelajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Ketika mana seorang sahabat tanya kepada Nabi, ajar aku satu ucapan Islam yang tidak lagi aku nak tanya orang lain. Cukuplah dengan ucapan ini, aku faham tentang agama, aku faham secara keseluruhan tentang agama, dan aku tak perlu tanya ini kepada orang lain. Cukup aku tanya kepadamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian kamu beristiqamah. Maka iman kepada Allah itu asas kehidupan, istiqamah
adalah jalan nak menuju kedekatan kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar iman, lurus jalannya, ikhlas amalnya. Istiqamah dengan ikhlas. Bukan senang nak istiqamah dengan ikhlas. Bukan senang nak istiqamah dalam amal. Bukan senang nak istiqamah dengan ibadah. Ini perlu mujahadah. Jadi benarnya imannya, lurusnya jalannya, ikhlasnya amalnya, maka dialah orang yang telah usul kepada Allah. Dialah orang yang telah sampai kepada maqam dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, 5.37 dan sepanjang Ramadan majlis selawat bermula dengan 500 dan pagi tadi 1000 kali. Tiap pagi Jumaat 1000 kali. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh yang memberikan sokongan dan dukungan. Maka selesailah sikit sebanyak yang kita boleh ambil beberapa pelajaran daripada hadis yang ke-21. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita teruskan nanti pada hari-hari yang seterusnya dengan hadis-hadis yang selanjutnya, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Yang pertama ialah kami sepanjang Ramadan membuka infak Ramadan, infak subuh, infak sepanjang malam Ramadan, dan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini Majlis Ta'lim Nurul Mubin membuka infak Jumaat supaya sikit sebanyak sumbangan-sumbangan dakwah dan mahabbah yang diberikan itu untuk kelangsungan dakwah yang disusun oleh Majlis Ta'lim Nurul Mubin, dan sikit sebanyak sebagai hadiah ingatan kita untuk kita melihat kebajikan para asatizah kita yang memimpin majlis selawat pagi-pagi, yang memimpin majlis tahlil perdana tiap-tiap petang, 6.30 petang. Jangan lupa di 10 akhir ni sepanjang Ramadan kita mengadakan majlis tahlil perdana dan bacaan selawat, dan nama-nama arwah tu dibaca satu persatu tiap-tiap petang jam 6.30 petang di bawah para asatizah Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Kita membuka infak sepanjang Ramadan. Yang kedua, bagi yang belum dapat, saya mengajak untuk seluruh muhibin dan para jemaah keluarga Majlis Selawat subuh-subuh untuk dapatkan e-book, buku panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar menurut salafus salih. Hibahnya hanya RM10 bagi yang mampu. Tak mampu seikhlasnya, tak mampu dapatkan secara percuma. WhatsApp admin. Kadang-kadang boleh saya di hujung-hujung tu kita dah tak naklah post-post. Kita nak selesaikan dalam minggu ni untuk penghantaran. Adapun e-book kita akan beri dalam bentuk file PDF melalui WhatsApp masing-masing. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama dapatkan buku terbaru karya Biru yang Dikasihi Ayahanda Walid. Hanya RM20, buku yang sangat penting nak memahami tentang takdir, tentang ujian, tentang musibah, tentang doa, zikir, bagaimana kita nak angkat frekuensi kita supaya duduk dalam frekuensi sistem ilahiyah dan sebagainya. Sangat bagus. Buku ini insya-Allah saya akan daurahkan selepas raya nanti insya-Allah, dan harga buku hanya RM20. Cuma saya takut stok buku tu habis dan saya ambil secara bukan buku ini untuk para jemaah majlis selawat subuh-subuh. Mudah-mudahan ambil kesempatan untuk dapatkan, miliki dulu kitab ini. Nanti tunggu info-info seterusnya bila pengajian dan daurah kitab ini akan dijalankan insyaAllah. Namun insyaAllah dengan bahasa yang sederhana kita boleh, kerana buku ini buku bacaan yang boleh dipahami dengan bacaan sendiri insyaAllah. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu tinggi, bicara tentang kehidupan insyaAllah. Dapatkan buku ini, hubungi admin, tolong save nombor admin. Ini admin Majlis Ta'lim Nurul Mubin 0182439509. Bagi siapa yang nak memberikan infak kepada Majlis Ta'lim Nurul Mubin, siapa yang nak dapatkan e-book dan siapa yang nak dapatkan buku terbaru Ayahanda Walid, maka hubungi admin pada pagi ini insyaAllah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.